Saudara bakal YB Muhammad Sabu, seluruh pimpinan PAS yang hadir, Saudara Azmin Ali dan seluruh pimpinan keadilan, rakan-rakan yang saya muliakan, terutamanya pimpinan Pakatan Rakyat Negeri Sabah atas inisiatif yang dilakukan pada hari ini, dan saya ucap terima kasih kerana acara seperti kita tahu hari ini penuh perhimpunan kebangkitan rakyat, malam ni jamuan, kemudian semua pimpinan dikerah, kami ini semua dikerah ke daerah-daerah, saya ke Kudan, YB Kit Siang, Muhammad Sabu juga diarah ke daerah-daerah. Ini menyaksikan satu perubahan, kerana seperti mana disebut oleh saudara Kit Siang dan saudara Mak Sabu sebentar tadi, memang ada kebangkitan rakyat yang berlaku ya. Sekarang kita di seluruh negara, tadi masa di convention keadilan saya sebut, seluruh negara sekarang kita memang tumpu sabar. Dalam sejarah negara kita belum pernah Sabah diberikan perhatian oleh rakyat. Dan di mana-mana kita pergi, kita kata dari Lahad Datu ke Kota Kinabalu, ke Keningau, ke Papar, ke Beaufort, ke Tuaran, ada kebangkitan rakyat. Dan ini telah menyaksikan semangat perubahan yang baru. Bila kita letak terpampang gambar-gambar perhimpunan rakyat begitu, menyebabkan UMNO, BN dan khusus Datuk Najib goyang. Itu yang kita nyanyi, tanya sama Najib apa sebab goyang, nanti jawab Najib Sabah nak hilang. Boleh ikut bagi semangat sikit petang-petang 1, 2, 3. Tanya sama Najib apa sebab goyang, nanti jawab Najib Sabah nak hilang. Kalau Sabah nak hilang, UMNO melayang. Kerana dia tumpu kekuatan di Sabah. Tadi kita dengar ucapan peringkat awal tadi, YB Kit Siang menyebut bagaimana kekuatan, istilah tsunami politik itu beliau gunakan sejurus selepas 2008 kemenangan Pakatan Rakyat ya. Tetapi tsunami itu tak sampai ke pantai Sabah ya. Tapi sekarang ini, terutama bila ada beberapa kejutan, termasuk Datuk Wilfred Gomering dan Datuk Laji mungkin, ini kejutan ini menyebabkan kebangkitan itu nampak lebih hebat di Sabah daripada kebanyakan negeri-negeri lain. Sebab itu fenomena ini kita sebut kebangkitan rakyat. Ini bukan ya Pakatan Rakyat, kerjasama kita lihat di antara DAP, PAS, keadilan. Ini seperti mana yang berlaku di negeri juga. Ini hanya menterjemahkan perasaan, aspirasi rakyat. Tapi puncanya adalah kebangkitan rakyat. Orang Sabah tahu yang sudah minta ini. Kalau tanya orang Kadazan, Keningau, di Siangan, dia bukan minta tanah orang, dia minta hak dia dipertahankan. Masalah orang yang menganggur, dia tidak minta allowance yang diperoleh oleh orang lain yang kerja, dia hanya minta hak dia supaya dapat peluang pekerjaan. Syarikat-syarikat minyak yang dapat kontrak berbilion ringgit, sekarang ini Sabah pengeluar minyak, tetapi syarikat minyak itu tak ada langsung kaitan dengan kepentingan rakyat atau kepakaran Sabah. Ini diberikan perhatian. Bila ini tidak ada maknanya, tidak ada keupayaan anak-anak muda, professionals Sabah untuk meningkat. Selamanya begitulah. Siapa yang akan dapat? Kejana Petroleum, anak Tun Mahathir, dia yang dapat kontrak berbilion ringgit. Sapura, anak Datuk Daulah Badawi, Tun Daulah Badawi, anak orang Sabah hidup Sabah. Sabah mana yang hidup? Kalau cakap pada orang Melayu, dia hidup Melayu. Melayu mana yang hidup? Keluarga orang-orang kaya. Sebab itu saudara, dalam politik ini kita jangan tertipu.
Semalam saya baca ada penyair Inggris yang di antara saya minati, T.S. Eliot. Dia kata sejarah ini kita harus faham. Kata T.S. Eliot, sejarah ini, history may be serfdom, history may be freedom. Itu kita boleh pilih. Kita belajar sejarah pengalaman yang lalu untuk mengekalkan kita dalam kadar lama sebagai hamba. Kita merdeka, betul, negara merdeka. Siapa tentukan balak diagih kepada siapa? Kita tak langsung, tak ada suara. Wang ratusan juta dikeluarkan, langsung kita ada suara. Negara merdeka, tetapi kita sebenarnya hamba. Ini dia katakan sejarah yang kita peroleh, yang kita perjuangkan, kemerdekaan yang kita bicarakan, lagu merdeka yang kita nyanyikan tidak memberikan makna kepada rakyat terbanyak. Jadi history can be serfdom karena kita kekalkan di takut yang lama. Kita kata royalty 5%. 5% itu, dan untuk 10 tahun jumlahnya puluh bilion ringgit. Tetapi kehidupan rakyat Sabah di bawah dengan puluh bilion ringgit tidak boleh saing dengan kehidupan anak Pulau Pinang. Apatah lagi di bawah Pakatan Rakyat dengan Ketua Menteri sekarang, Lim Guan Eng. Ataupun kedudukan Selangor yang langsung tak ada minyak. Kelantan yang miskin yang harus dapat 5% tapi tak dapat. Tetapi keprihatinan pada orang di bawah itu di tiap kampung diberi perhatian. Sabah dengan puluh bilion tak menunjukkan kesan. Sebab itu bila kita fikir semula hal ini, kita teliti, kita rasa tidak adil. Ini ada orang kata cara kita nak tawan hati orang Sabah, maka kita janji 20%. Tak betul. Terengganu yang di bawah Barisan Nasional sekarang ini kita janji 20%. Kelantan kita janji 20%. Prinsipnya ialah negara pengeluar minyak, negeri yang mengeluarkan minyak. Karena kalau tidak, keadaan sekarang negeri itu terkaya, rakyat diparas kemiskinan. Yang anehnya, yang paling miskin yang tolong hidup UMNO, paling miskin. Saya pergi hari itu di Kemaman dengan bas, yang kita jelajah rakyat dengan bas. Jadi bas berhenti lepas Jumaat di padang kecil. Oleh kerana kita sampai di situ, Barisan Nasional pasang bendera. Kebetulan depan stage bas itu bendera dipasang di rumah yang paling daif dan robek, Barisan Nasional. Jadi saya kata ini cukuplah untuk beri perhatian kepada kita. Orang paling miskin dijadikan mainan perkakas untuk golongan kaya perasuah terus berkuasa. Sebab itulah saya percaya sekiranya rakyat sedar, kita boleh bangkit. Kerana T.S. Eliot selain mengatakan sejarah boleh menjadi serfdom, sejarah juga boleh membawa kepada freedom. Kita tengok sejarah kita bergelut di bawah buruk penjajah Inggris, kita bergelut bila ada pertarungan kuasa di kalangan kelompok-kelompok tanpa agenda yang jelas. Saya tidak pertikaikan jasa dan khidmat pembesar-pembesar dulu. Ketua-ketua kita dulu masih banyak berjasa. Ketua orang Islam, ketua orang Kadazan, ada jasa. Merdekakan negeri kita, berikan dignity, maruah kepada kita. Tetapi rakyat tak tahu apa agenda yang jelas. Ini bezanya dengan Pakatan Rakyat. Kita kata we don't take our people for granted. Kita mau sokongan, we don't take you for granted. We want your support. We work with you, understand your issues, listen to your problems, and craft a program that you want and we agree. And this is the contract
yang kita sign dalam buku jingga, dalam kontrak sosial di antara rakyat dan bakal kerajaan Pakatan Rakyat. Hal-hal yang disebut itu kita dah tahu kan? Yang kita sebut apa-apa. Yang 40 juta ni sekarang jadi mainan. Saudara, pemimpin ini dia kena ada rasa malu, ada sense of shame. Kalau satu negeri tahu 40 juta diambil, ada rekod di Hong Kong yang boleh riuh dan heboh kerana di Hong Kong. Kalau di Kuala Lumpur, kes tutup. Ya, kerana orang tak yakin dengan institusi. You serah SPRM, orang tak yakin. Seorang Mak Sabu sebut SPR, orang tak yakin. Saya masih ingat 2008 bila ditambah 2 jam di Selangor. Tak semena-mena. Pukul 4 kita tambah 2 jam undi di Selangor. Semua orang tak yakin. Kita semua kata ini cara dia nak tipu lagi. Kerana keadaan di Selangor nampak wave rakyat bangkit. Dan ada kemungkinan besar cuba tipu. Tipulah bagaimanapun. Kalau rakyat sedar, rakyat bangkit, tumbang juga UMNO dan Barisan Nasional. Nah ini seperti mana kita berlaku di Selangor. Sebab the push was so pronounced that the forces of evil wanting to manipulate was not able to withhold the pressure and demand from the people. Ini sebabnya kita kata istilah kebangkitan rakyat itu penting ya. Sebab itu yang popular apa? Tukar, ubah, ini kalilah, reformasi. Apa dia? Semua ini memberi tanda, ia memberikan appeal yang besar kepada rakyat untuk bawa perubahan. Akhir kalam orang tanya, untuk apa kita ubah? Mengapa kita kata ini kalilah? Ya kita fed up dengan UMNO BN. Yes. Tapi saya nak ulang, seperti mana yang kita ada konsensus di kalangan pimpinan Tugu Hadi Awang, YB Kit Siang dan pimpinan keadilan sekali. Apa dia? Kita bukan sekadar nak tukar. Kalau tukar kerajaan, Sabah dia memang pakar. Tak ada negeri di Malaysia pakar tukar kerajaan macam Sabah. Tetapi kita nak pastikan ini bukan soal tukar kerajaan saja. Ini bukan soal tukar Perdana Menteri atau Menteri saja. Ini bukan soal tukar nama parti yang memerintah. Ini soal tukar sistem yang ada dengan sistem dan agenda yang baru. Ini satu dasar yang akan meleburkan. Tadi saya sebut tentang hijratun Nabi Muhammad SAW. Orang Islam sambut hijrah sekarang. Meleburkan faham perkauman yang sempit, yang menolak sistem hukum, yang menggunakan kuasa dengan rakus. Bahawa yang menentukan itu 3. Itu yang sistem di Mekah yang ditolak, ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa dia? Dirumuskan 3 perkara, ingredients of a jahiliyah society. Number 1, those in power. Itu orang yang berkuasa zalim. Orang yang berkuasa itu menindas rakyat. Orang yang berkuasa itu corrupt. Orang yang berkuasa itu fikir bagaimana nak kekalkan kuasa. Ini yang dikatakan ciri nombor 1. Abul Hasan Ali Nadwi, one great Indian scholar, rumuskan dan saya ingat ditulis 3 ingredients of a jahiliyah society yang ditinggalkan oleh Rasul. Number 1, those in power. Number 2, those yang punya kekayaan. Orang punya kekayaan, kekayaan yang melimpah rana. Cara apa? Cara menindas orang bawah. Dia untung ratus juta, rakyat RM600 sebulan. Dia dapat kontrak balak yang banyak begitu, yang sepatutnya dia agih pada rakyat, dia kumpul untuk diri dia, rompak harta khazanah negara. Itu dia ingredients of a jahiliyah society.
kata Maulana Abul Hasan Ali Nadwi. Saya nak supaya dalam masyarakat kita begini, that's how you understand. Sebagai orang Islam faham dan hormat agama lain. Bagaimana kita kata adakan harus Muslim Christian understanding, Muslim Confucianist, Muslim Buddhist, Muslim Hindu. Maka saya ambil kesempatan bagaimana kita lihat umpamanya one great phenomenal historic event in the history of Islam, di mana Nabi Muhammad pindah hijrah meninggalkan Mekah, all order, all corrupt, unjust, cruel order, kepada yang baru di Madinah. Number one, saya kata terus empower. Number dua, orang yang kaya raya, bagaimana dia punggah kekayaan dengan riba, dengan penindasan. Yang ketiga, orang berilmu, yang punya media, yang punya knowledge, tetapi knowledge itu untuk mengampu, guna media tipu kenyataan, guna media fitnah orang, guna media perbodohkan rakyat, guna media hari-hari kerjanya hanya mengampu yang berkuasa dan menipu rakyat. Ini ciri masyarakat jahil yang ketiga. Bukan saya kata, Maulana Abul Hasan Ali Nadwi, one of the great scholars of Islam in this modern contemporary age. Jadi orang yang ada kuasa, yang kaya, yang berilmu, itu juga tercabar untuk do what is right, what is just. Jadi bila pindah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Makkah Mukarramah ke Yathrib, Madinah Al-Munawwarah, Madinatul Nabi, apa yang berlaku? Dia tinggal racism, dia tinggal perkauman kebangsaan Arab yang sempit. Tak relevan lagi dah. Sudah kena ingat, bagaimana sekarang kalau orang Islam, orang Melayu dalam UMNO mengatakan hidup Melayu, ketuanan Melayu, sehingga kadang-kadang rompak pun tak apa, tipu pun tak apa, rasuah pun tak apa, asalkan kita kata ketuanan Melayu. Pasal apa di reject? Sebab Nabi Muhammad reject sistem racism itu dan menggantikan dengan perpaduan ummah. Ada Salman dari Persia, Salman Farasi. Ada Jalaluddin the White from Rome, Jalaluddin Ar-Rumi. Ada the Black slave from Ethiopia, namanya Bilal dari Habasyah, slave. Tapi in that community dia tinggal prejudis kaum. Jadi bila orang hina dia, anak orang kulit hitam, dia slave, dia dimerdekakan. Bila orang masih pandang, maklumlah dia bekas slave, hitam lega, bibir tebal, maka dileburkan faham itu, dan Nabi Muhammad terus iktiraf dia sebagai ahlil baiti, my member of my family. Apa mesej itu kita? Jangan ada prasangka kaum, jangan ada prasangka yang boleh hina orang berdasarkan keturunan dan warna kulit dan lain budaya. Nah, ini yang saya faham, yang dikupas dalam Islam. Bukan semestinya yang dicakap dan diamalkan oleh setengah orang. Dia guna Islam. Saya bagi contoh selalu, bulan puasa dia puasa, sebelum puasa benar rasuah, bulan puasa benar rasuah juga. Orang pergi haji, dia pergi haji, sebelum haji ditipu, balik haji ditipu juga. Sebelum haji dia bukan haji tipu, dah balik dia haji tipu. Jadi religious rights and practice itu mesti ditest ikut amalan. Samalah kita dalam politik ini, kita laksanakan apa yang kita yakin sebagai yang baik. Ini sebabnya mengapa dalam Pakatan Rakyat kita kena hidupkan semangat musyawarah ini. Kita di kalangan pimpinan dalam majlis Pakatan Rakyat, kita dengar, kita bincang, kita ada trust, kita ada dengar apa yang tak setuju dan sebagainya, perbezaan pendapat, segera kita call, segera kita ada rundingan hati ke hati, rundingan dalam mesyuarat. Maka di peringkat negeri harus ada yang semangat yang sama. Jangan biar ada apa-apa unsur negatif yang boleh menikam kita dan melemahkan semangat kita. Jadi pada kawan-kawan saya, keadilan, DAP, PAS di peringkat negeri dan cabang,
semangat yang sama harus ada. Kita bersaing tak apa, kita berebut minta kerusi tak apa, tapi dia ada had dia. Never sacrifice agenda lebih besar untuk angkat rakyat dan tawan Putrajaya dan Kota Kinabalu. Jadi sekali lagi lah saya ucap terima kasih. Kita dah bagi agenda, saya tak mau ulang. Sudah tahu buku jingga, sudah tahu janji manifesto Sabah yang disediakan oleh kawan-kawan. Sudah dengar tadi ucapan-ucapan selain daripada pimpinan kanan, juga pimpinan negeri dan juga Datuk Lajim, Datuk Wilfred, dan saya hargai sumbangan mereka kerana sudah tahu ini membantu jadi catalyst. Dia membantu, dia sikit-sikit spark ini perlu. Dia kejut. Macam saya bagi tahu kat Datuk Lajim, Beaufort itu sebenarnya tak masuk senarai kita dalam barisan utama. Sekali ada kejutan, Beaufort dia jadi line pertama. Sampaikan dia sekarang tiap minggu. Tiap minggu dia ada perhatian. Itu Ketua Menteri, semalam Timbalan Perdana Menteri, minggu depan Perdana Menteri. Tak pernah dia pandang Beaufort. Sekarang ni Beaufort jadi penting. Tapi tak apa. Yang penting ialah ada kesedaran rakyat untuk bangkit. Ya. Jadi sudah teruskan. You have done a wonderful job. Kami pimpinan, walaupun negeri semua tempat saya cerita pasal Sabah. Semua tempat. Saya pergi ke Beras, dekat hutan Pahang, ambil gambar. Ladatu, Papa, Keningau, Pensiangat. Orang kampung tu, begitu ramai. Berapa kita bayar ni? Sebab UMNO dia fikir begitu. Nak datang kena bayar. Jadi dia bingung macam mana kalau kita bayar semua ni, berapa ratus juta dah kita bayar orang datang. Tapi kenyataan saudara tahu, dia pun tahu. Dan mudah-mudahan kita akan saksikan perubahan. Saya yakin. Dan saya ada tengok, saya ada ikuti ucapan YB Kid Siang, Mak Sabu ni, Wadi Awang, Tok Uni Aziz lama dah. Tapi saya tengok mood sekarang. Kalau tengok, saya tidak pernah lihat di kalangan pimpinan that sense of confidence, yakin bahawa kita boleh tawan. Dan sebabnya apa? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Okey? 1, 2, 3. Madu di tangan kananmu, pakatan racun di tangan kirimu. BN, aku dah tahu mana satu pilihanku. Okey, ulang saya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Madu di tangan kananmu, pakatan racun di tangan kirimu. BN, aku dah tahu mana satu pilihanku.